jangan usik sekolah kami, jangan usik guru-guru kami yang sana ataupun yang sini sama. Jangan usik. Beri ruang kepada pendidikan ini sebagai satu proses. Fahami ia sebagai satu mesej yang penting untuk mendidik kemanusiaan. Anda sudah lihat video berkaitan pendidikan di negara kita. Oleh itu, saya akan membincangkan asas hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum itu, saya Amirul Meghar Azman dari kelas PT1 S2 Perkuliahan 04 Perkuliahan Bahasa Melayu. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita terokai. Baiklah, mari kita membincangkan asas hala tuju pendidikan serta implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Pertama, kita akan pergi kepada pengenalan. Pengenalan ini membincangkan standard kualiti pendidikan Malaysia sebagai instrumen penilaian untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Ia juga merangkumi pelan pendidikan bagi memastikan murid mencapai tahap terbaik. Pelan pembangunan pendidikan negara dirangka sebagai pelan tindakan transformasi sistem pendidikan Malaysia yang terdiri daripada 3 fasa, 5 aspirasi, yang 6 aspirasi murid dan 11 ajakan. Implikasi standard kualiti dan pelan pendidikan turut dibincangkan. Standard kualiti pendidikan Malaysia atau SKPM menekankan kepentingan kualiti pendidikan dalam memastikan murid mencapai tahap bertaraf dunia. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah memainkan peranan penting dan melibatkan faktor seperti kepimpinan industri, pengurusan kurikulum, pembentukan siasat murid serta pelibatan komuniti. Untuk memastikan kualiti pendidikan terus meningkat, faktor-faktor ini perlu diukur dan dinilai bagi membolehkan penambahbaikan dilakukan. Antara faktor-faktornya, yang pertama, kepimpinan dan hala tuju. Kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran PDP. Yang kedua, pengurusan dan organisasi. Organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan kepulauan staf, kemudian sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Yang ketiga, pengurusan kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Bidang kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran. Guru merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti dan secara bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Yang kelima, pengurusan kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Bidang kurikulum dan sukan serta yang kelima, kemajuan murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan di sekolah, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri. Standard kualiti pendidikan Malaysia Gelombang 2 atau SKPMG 2 merupakan instrumen penilaian yang diperkenalkan oleh KPM dalam usaha mempertingkatkan kualiti pendidikan negara. Ia berfungsi sebagai alat pengoperasian sekolah yang komprehensif menilai berbagai aspek pengurusan dan pelaksanaan pendidikan di institusi pendidikan. Pelaksanaan SKPMG 2 melibatkan proses penilaian kendiri oleh sekolah serta pemantauan oleh pihak berkuasa pendidik untuk memastikan standard yang ditetapkan dipatuhi. Instrumen ini membantu sekolah mengenai pasti kekuatan dan kelemahan serta merancang penambahbaikan yang diperlukan. Melalui SKPMG 2, KPM berhasrat untuk memastikan setiap sekolah di Malaysia mencapai tahap kualiti
yang tinggi dalam semua aspek pengurusan dan pembelajaran selaras dengan matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015. Antara aspek pengurusan dan pembelajaran ialah kepimpinan, menilai keupayaan pemimpin sekolah dalam menerajui dan memacu kecemerlangan, fokus kepada perannya sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong dalam kalangan. Pengurusan organisasi, menilai kecekapan pengurusan sumber mangsa, aset, kewangan dan sumber pendidikan, termasuk aspek iklim sekolah, perpaduan dan pemanfaatan strategik. Yang ketiga, pengurusan kurikulum dan hal ehwal murid, menilai pelaksanaan kurikulum, aktiviti kurikulum dan pengurusan hal ehwal murid. Fokus kepada pemantauan ketetapan pilihan murid dan program kecemerlangan. Yang keempat, pembelajaran dan pemudacara, iaitu PDPC, menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru berperanan sebagai pemudacara, pendorong dan penilai dalam meningkatkan perancangan murid. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM adalah satu pelan jangka panjang yang dipegang pada tahun 2013 untuk memperkaskan sistem pendidikan Malaysia dalam tempoh 13 tahun hingga 2025. Matlamat utama PPM yang pertama, menyediakan pendidikan berkualiti. PPM dirangka bagi memastikan semua murid mendapat pendidikan berkualiti yang dapat melahirkan model Islam bertaraf dunia. Pelan ini mengambil kira laporan dan pendidikan terdahulu serta aspirasi rakyat terhadap pendidikan negara. Yang kedua, meningkatkan standard pendidikan. PPM menilai berisi semasa sistem pendidikan, mana pencapaian lalu dan menyusun strategi untuk meningkatkan standard pendidikan. Ia juga memastikan pencapaian murid sejajar dengan standard antarabangsa. Yang ketiga, menyediakan generasi berdaya saing. Pendidikan dalam PPM menekankan kepentingan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, inovasi, komunikasi dan penggunaan teknologi maklumat. Tujuannya adalah melahirkan generasi yang mudah yang mampu bersaing dalam ekonomi global. 3 objektif utama PPM ialah yang pertama, menilai dan memahami cabaran sistem pendidikan, meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti, merapatkan jurang kesesamaan, menggalakkan perpaduan murid dan memastikan sistem pendidikan inklusif. Yang kedua, menetapkan visi dan aspirasi jelas, membantu hala tuju sistem pendidikan Malaysia sehingga 2025 agar setiap murid mempunyai peluang dengan sama dan berkualiti. Merangka transformasi pendidikan, merancang perubahan jangka pendek dan panjang sistem pendidikan supaya lebih mampan, fleksibel dan sesuai dengan keperluan masa depan. Gelombang 1 2013 hingga 2015 menetapkan asas transformasi. Gelombang 1 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 memberi tumpuan kepada usaha memperbaiki sistem pendidikan yang sedia ada dengan cepat dan berkesan. Fokus utama gelombang ini adalah untuk menangani cabaran asas dalam pendidikan dan memastikan perubahan awal dapat dirasai oleh semua murid dan pendidik. Fokus utama gelombang 1, meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, menyediakan latihan intensif kepada guru untuk meningkatkan kemahiran mengajar, meningkatkan kualiti kurikulum dan bahan pembelajaran supaya lebih relevan dan berkesan. Yang kedua, meningkatkan keupayaan dan kepimpinan sekolah, memberi sokongan kepada pengetua dan guru besar untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan sekolah, memperkaskan peranan pejabat pendidikan daerah PPD dalam membimbing sekolah. Yang ketiga, menggunakan jurang pencapaian murid, memberi tumpuan kepada sekolah berprestasi rendah dan murid daripada golongan berpendapatan rendah, memastikan semua memperolehi asas kemahiran literasi dan numerasi yang cukup. Yang keempat, meningkatkan akses
kepada pendidikan berkualiti. Pastikan murid daripada berbagai latar belakang mendapat peluang pendidikan yang sama. Memperluaskan pendidikan prasekolah untuk meningkatkan penyertaan awal kanak-kanak dalam sistem pendidikan. Yang kelima, mengukuhkan nilai dan jati diri murid. Menekankan pendidikan nilai dan perpaduan dalam kalangan pelajar melalui aktiviti kurikulum dan program khas. Hasil yang diharapkan dalam gelombang 1, penambahbaikan segera dalam sistem pendidikan yang boleh dirasai oleh murid, guru dan ibu bapa. Guru lebih bersedia dan berkualiti dalam menyampaikan pembelajaran yang berkesan. Murid mencapai tahap literasi dan numerasi yang lebih baik. Sekolah menunjukkan peningkatan dalam keberkesanan pentadbiran dan pengajaran. Gelombang 2, 2016 hingga 2020, yang berfokus pada memacu peningkatan sistem secara keseluruhan, bertujuan untuk membangunkan sistem dengan lebih kukuh dan mempercepatkan perubahan yang telah dimulakan dalam gelombang 1. Pada program ini, usaha lebih sistematik dilaksanakan untuk memastikan peningkatan kualiti pendidik dapat dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Fokus utama gelombang 2, yang pertama, meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem pendidikan menggunakan data dan teknologi untuk memantau serta meningkatkan prestasi sekolah dan murid. Memastikan sistem ini lebih responsif kepada keperluan murid dan guru. Kedua, memperkukuhkan latihan dan pembangunan profesional guru. Menyediakan latihan berterusan yang lebih berfokus dan berkualiti tinggi kepada guru. Pastikan murid mempunyai kemahiran pengajaran yang selaras dengan keperluan abad. Yang ketiga, memperluaskan pembangunan teknologi dalam pendidikan. Memperkenalkan teknologi pembelajaran digital di lebih banyak sekolah, menggalakkan penggunaan sumber pembelajaran dalam talian untuk meningkatkan akses. Gelombang 3, 2021 hingga 2025, yang menekankan menyempurnakan transformasi pendidikan. Gelombang 3 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 merupakan fasa terakhir yang berfokus pada memastikan sistem pendidikan Malaysia mencapai taraf global. Pada mereka ini, semua usaha dan perubahan yang telah dilaksanakan dalam gelombang 1 dan 2 diperhalusi, diperkukuhkan serta dipastikan keberkesanannya secara menyeluruh. Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia, meningkatkan kurikulum Malaysia, meningkatkan kurikulum sistem pendidikan Malaysia dalam pendidikan global seperti PISA, Program for International Student Assessment dan TIMSS, iaitu Trend in International Mathematics and Science Study. Memastikan pelajar Malaysia mencapai standard pendidikan antarabangsa dalam semua bidang. Kedua, meningkatkan autonomi sekolah dan upaya kepimpinan. Memberikan lebih banyak kuasa kepada sekolah untuk mengurus sendiri hal ehwal pentadbiran akademik berdasarkan keperluan tempatan, melahirkan pemimpin sekolah yang lebih inovatif dan mentadbir dan membimbing guru serta pelajar. Yang ketiga, memperkasakan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan kemahiran lebih fleksibel dan inovatif, mengintegrasikan dasar kuantum iaitu AI, Big Data dan teknologi digital dalam pendidikan untuk memastikan pengalaman pembelajaran. Hasil utama yang diharapkan di gelombang 3, yang pertama, sistem pendidikan bertaraf antarabangsa. Pendidikan Malaysia diiktiraf dalam penilaian global seperti PISA, Program of International Student Assessment dan TIMSS, Trend in International Mathematics and Science Study. Standard pengajaran dan pembelajaran di Malaysia standing dengan negara maju. Kedua, sekolah lebih autonomi dan cekap. Sekolah mempunyai lebih kebebasan dalam membuat keputusan dan mengurus sumber. Kepimpinan sekolah lebih dinamik dan inovatif dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Tiga, pelajar berdaya saing di peringkat global. Murid mempunyai kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah
penyelesaian masalah dan kreativiti. Pelajar mampu berkomunikasi dalam pelbagai bahasa dan bersedia untuk pasaran kerja antarabangsa. 5 aspirasi pendidikan negara yang digariskan dalam PPM. Yang pertama, akses. Menyediakan pendidikan berkualiti kepada semua murid tanpa mengira latar belakang dengan matlamat mencapai kadar penyertaan hampir 100% di semua peringkat pendidikan. Kedua, kualiti. Meningkatkan tahap perjalanan murid dalam semua mata pelajaran utama, memastikan mereka menguasai kemahiran asas seperti literasi dan numerasi serta mencapai standard antarabangsa dalam pendidikan. Yang ketiga, equity. Mengurangkan jurang pencapaian antara murid bandar dan luar bandar serta antara sosial-ekonomi yang berbeza bagi memastikan peluang pendidikan yang adil untuk semua. Yang keempat, perpaduan. Membentuk murid yang punya semangat kebangsaan yang tinggi, memahami kepelbagaian budaya dan hidup dalam harmoni sebagai rakyat Malaysia yang bersatu. Kelima, kecekapan. Mengoptimalkan sumber dan pembelajaran pendidikannya. Mengoptimalkan sumber dan pembelajaran pendidikan agar sistem pendidikan negara lebih cekap, efektif dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran global. 6 aspirasi murid yang digariskan dalam PPM. Yang pertama, etika dan kerohanian. Membentuk murid yang berintegriti, bertanggungjawab dan memiliki nilai moral serta etika yang tinggi berdasarkan ajaran agama dan budaya yang baik. 2. Kemahiran berfikir. Menggalakkan murid untuk berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah serta membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan. 3. Kepimpinan. Melahirkan murid yang punya keinginan diri, upaya untuk memimpin dan bekerjasama dengan orang lain serta mempunyai sifat tanggungjawab. Keempat, kemahiran diri bahasa. Memastikan murid fasih dalam sekurang-kurangnya 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa bagi meningkatkan daya saing global. Kelima, identiti nasional. Mengumpul jati diri sebagai rakyat Malaysia yang berbangga dengan warisan budaya dan sejarah negara serta menghormati pelbagai kaum dan agama. Yang keenam, pengetahuan. Membekalkan murid dengan ilmu yang luas, merangkumi berbagai bidang seperti akademik, teknikal, vokasional agar mereka mampu menghadapi cabaran masa depan dengan lebih baik. Implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Selaras dengan standard kualiti pendidikan dan plan pembangunan pendidikan Malaysia yang global, sistem pendidikan di Malaysia mengalami beberapa perubahan bagi merealisasikan kemajuan murid serta aspirasi yang ingin dicapai dalam standard dan plan tersebut. Terdapat beberapa implikasi terhadap sistem pendidikan melibatkan berbagai komponen yang merangkumi implikasi terhadap kurikulum, murid, guru, kepimpinan sekolah, institusi dan latihan guru. Yang pertama, pengurusan pembelajaran dan pengajaran. Guru perlu berupaya merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Kedua, profesionalism. Guru di dalam bilik darjah dilihat dari aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah dan berkaitan dengannya. Pembangunan profesionalism. Guru harus berani menerima berbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan. Punyai keluasan pedagogi yang lebih besar dalam bilik darjah bagi memastikan murid belajar sesuai dengan gambaran abad ke-21. Guru perlulah saling bekerjasama dan mengenai isu dan berkongsi amalan terbaik. Harus bersikap terbuka kepada pembelajaran dan cara bekerja yang baharu. Harus menambah baik profesional secara berterusan, amalan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, kemahiran teknologi. Dalam PPM, satu perdana aras
dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan (NETS) memerlukan semua guru di bilik darjah mencapai standard iaitu mudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Harus mempamerkan pengetahuan kemahiran dan gaya kerja seorang profesional inovatif dalam masyarakat digital, termasuk kemahiran dalam sistem DMK dan peralatan digital bagi menyokong kejayaan dan inovasi murid. Mempunyai wawasan, guru harus memiliki satu wawasan unggul untuk mentransformasi berbagai aspek pendidikan, berfikiran arus tinggi dan mampu berinovasi. Seterusnya, sekiranya murid berupaya berdaya di arena antarabangsa, maka guru seharusnya lebih dahulu mencapai standard tahap berapa agar ilmu yang dicurahkan kepada murid sejajar dengan hasrat PPPM. Menjadi suri teladan untuk menghayati nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti mana ada dalam yang hasrat PPPM. Hasrat itu telah diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Implikasi terhadap pemimpin sekolah, berusaha menjadikan sekolah sebagai asas dan melahirkan ahli masyarakat yang berjaya dan penyumbang aktif kepada pembangunan negara. Pengetua guru besar PGB perlu berperanan sebagai penyeraju dan pembimbing mendorong kepada guru, murid dan kaki tangan sekolah. PGB perlu mencapai set jangkaan yang lebih tinggi yang telah ditetapkan di sekolah. PGB perlu sentiasa terbuka kepada cara bekerja baharu, melibatkan masyarakat dalam penambahbaikan sekolah dan menjalankan tugas sebagai pembimbing dan jurulatih. PGB perlu menjalinkan kerjasama profesional bersama PPD bagi mendapatkan input untuk sasaran prestasi tahunan. Implikasi terhadap latihan guru, pengambilan guru pelatih. Permohonan digalakkan daripada latar bakat akademik dan etnik tanpa berkompromi syarat-syarat kemasukan yang ketat, termasuk kelayakan akademik, kecenderungan dan attitude keguruan pemohon. Institusi pendidikan guru IPG akan menawarkan pelbagai program diploma, ijazah pertama dan ijazah lanjutan. Kurikulum IPG, kurikulum pra-perkhidmatan perguruan perlu dikaji semula bagi memastikan guru dipersiapkan secukupnya. Guru akan dilatih dengan pendekatan pengajaran dan pentadsiran alternatif seperti pembelajaran berasaskan projek dan pentadsiran berasaskan TMK. Guru berpengalaman yang layak sebagai mentor akan menyedia pelatih di dalam bilik darjah bagi meningkatkan kejikalan dan kualiti praktikal. Kualiti kepimpinan IPG. Pemimpin IPG merangkumi pengarah-pengarah IPG Campus dan pengarah-pengarah di IPGM. Keterampilan sebagai pemimpin intrasional dan pemimpin organisasi akan dipertingkatkan supaya mereka boleh berperanan sebagai pakar, rujuk dan peneraju perubahan kepada pensyarah guru, pelatih serta pegawai di IPG. Kualiti pensyarah IPG. Kriteria pemilihan bagi pensyarah IPG ditambah baik dengan mengutamakan memegang ijazah sarjana atau doktor falsafah. Pensyarah IPG digalakkan meningkatkan kepakaran dalam bidang urusan tertentu, mengagihkan masa mereka untuk pengajaran penyelidikan dan penerbitan bahan. Pensyarah IPG bertanggungjawab memberi latihan dan bimbingan dalam perkhidmatan untuk guru. Baiklah, itu sahaja dari saya. Izinkan saya mengundur diri. Sekian, terima kasih.